Keuntungan Maybank naik 4% untuk suku pertama tahun ini, which is RM2.59 bilion masuk dalam poket Maybank. Tapi, siapa sebenarnya yang dapat duit ni? Let's go deeper. Maybank ni adalah bank yang paling besar kat Malaysia, tapi bukan sebab dia banyak cawangan je. Memang ramai orang Malaysia depend on them. In fact kalau you tak ada Maybank punya account, orang akan pelik, kau tak ada Maybank? Tapi inilah dia, part yang orang ramai tak tahu. Shareholder terbesar Maybank siapa? Jawapannya adalah PNB, Permodalan Nasional Berhad, dan by extension ASB, ASB2, ASB3, ASN, ASN2, 3, mana lah. So bila Maybank cakap kita punya net interest income dah naik sikit, tapi non-interest income jatuh 27%. Apa maksud dia? Maknanya, dia punya business loan tu jalan dengan baik. Tapi income daripada benda-benda lain macam fees, trade income, turun 27%. Cuma nasib baiklah, income dari insurance ataupun takaful meletup lebih daripada 2 kali ganda. Maknanya insurance business ni bagus lah. Orang Malaysia dah peka atas kepentingan insurance dan juga takaful. Business loan dia dekat Malaysia ni naik sebanyak 8%. Bagus untuk dia. Tapi kenapa kita kena kisah? Sebab bila pengambilan loan tu naik, maksudnya lebih banyak aktiviti ekonomi dekat Malaysia ni. Orang pinjam sebab ada plan. Kononnya nak beli rumah, nak buat bisnes, nak expand bisnes, nak beli kereta. Tapi kalau business loan ni naik, cuma orang tak bayar, tak guna juga. Itu dinamakan non-performing loan ataupun impaired loan. Loan yang tak baik tak cantik lah. So nasib baiklah tahun ini impaired loan untuk Maybank turun sedikit. It's a good sign lah untuk diorang. Now, ada part yang I macam pelik sikit lah ni. Maybank dia buat keuntungan 2.59 bilion. Tapi orang kita masih ramai lagi fikir buat simpanan dalam ASB ni slow ataupun rugi. Hello? Siapakah pemegang saham Maybank yang terbesar? So, bila Maybank buat untung, PNB dan juga ASB pun boleh dapat banyak keuntungan. And of course kalau korang nak dapatkan the direct return from Maybank, this is not a buy call. I'm just saying that kita boleh beli saham-saham dekat dalam bursa tu secara direct. Termasuklah juga Maybank. Dan bila Maybank pergi announce dia punya dividen, kita pun sebagai pemegang saham dia secara direct bukan melalui ASB, akan dapat dividen tu directly. So, my persoalan ni, korang nak join buat duit, korang nak join melabur atau nak tengok saja berita-berita yang ada dekat luar sini?